Hampa tak boleh nak buat macam ni je. Hampa kena cuci ni, masuk vacuum satu. Satu tu dia terbang habis habuk-habuk. Ada banyak kesalahan yang hampa mungkin buat dekat rumah tapi hampa tak sedar pun benda tu. Fila takkan buat sinki double bowl. Benda ni hari tu jadi satu argument antara geng sinki double bowl dan juga geng sinki single bowl. Tapi pendapat personal Fila sendiri, Fila memang tak mau sinki double bowl. Sebab apa? Sebab Fila lebih selesa single bowl yang besar. Yang keduanya, benda yang ramai orang buat iaitu adalah kitchen top warna hitam. Warna hitam lebih susah nak jaga. Siapa setuju komen? Fila, saya nak water tap saya warna gold, baru nampak mewah, nampak kaya. Tapi sebenarnya, apa tahu tak? Warna gold ataupun warna hitam ni susah nak jaga. Kita bila nak cuci kan, especially hampa pakai sabun badang, pink stuff, benda-benda yang harsh chemical. Hampa tengok viral kat TikTok, oh yang ni mudah nak cuci, hilang karat. So, kepekatan asid itu sangat kuat sampaikan dia boleh merosakkan permukaan-permukaan yang berwarna. Kalau hampa nak selamat, better ambil stainless steel. Memang selamat, tahan sepanjang zaman. Next, kaki DIY kat luar sana, mereka suka pasang vinyl dekat wet kitchen. Sebabnya existing tile tu tak cantik, nampak macam kantin sekolah kan. Tapi hampa pergi pasang pula vinyl dekat atas dia dan tempat tu dekat wet kitchen. Kurang sesuai lah. Sebab kita tahu wet kitchen ni, dia basah dan panas dekat dapur ni. Jadinya tak sesuai dengan vinyl flooring. Kalau nak pakai juga, kita tukar tile tu. Tile yang corak dia ataupun pattern itu nampak macam kayu. So nampak macam vinyl SPC macam tu, tapi dia adalah material tile. Ramai orang suka zebra blind lah. Sebab apa? Dia kata, biarlah zebra blind. Sebab zebra blind ni dia macam, dia murah tau. Zebra blind murah. Lepas tu dia belang-belang kan. Sebab nak buka tutup senang. Dia kalau hampa nak belang-belang macam tu, contoh macam blind kat belakang Fila ni, Venetian blind. Tapi of course, setiap material, setiap barang kita tu, dia ada pro and cons dia. Kalau hampa nak yang cantik, mestilah kena pandai maintain. Kalau rasa macam malas, cari cleaner. Fila propose downlight bentuk bulat tau. Round downlight. Tapi klien cakap, downlight bulat ni macam outdated lah. Kenapa tak pakai petak je? Kalau downlight tu petak ni kan dia ada bucu tau. Dia ada bucu. Jadi, kalau sengit sikit petak tu, kita boleh nampak dia punya crook line dia tu. Renovation dulu baru planning. Salah ya. Apa sepatutnya kena ada proper planning, kena ada drawing, design, list apa barang hampa nak buat semua tu. Baru renovate. Kalau hampa tak ada design, macam mana hampa nak ada satu costing yang accurate? Tak ada. Jangan terburu-buru nak renovate. Lepas tu bila dah renovate, alamak itu tak kena, ini tak kena. Fila paling tak suka fluted panel. Hari tu pun Fila hampir gaduh dengan klien sebab klien nak juga fluted panel. Sebab fluted panel ni dia perangkap habuk. Ni contoh Fila habuk dekat fluted panel ni macam mana. Especially dia warna hitam ataupun warna gelap, memang ketara nampak habuk dia. Hampa nak cuci, hampa tak boleh macam ni je. Hampa kena satu, okay? Satu. Ni kecil tak apalah, imagine dibesarkan. Satu. Hampa nak kena lap. Bila Fila tanya klien, kenapa hampa letak aircon atas tingkap? Klien selalu reply, sebab developer dah buat point dekat atas tingkap. Dan kalau mereka nak ubah, akan costing. Betul. Bila hampa letak aircon atas tingkap, hampa tak boleh tinggikan langsir tu. Ada juga yang DM Fila tanya, Fila macam mana saya nak tutup aircon ni dengan langsir ataupun blind tanpa ubah aircon? Jawapan dia tak boleh, jangan mimpi. Jangan duk mimpi pelik-pelik sangat. Ubah aircon tu kalau nak full high curtain ataupun blind. Tak ada cara lain dah nak abang gambar. Okay, minta maaf, memang kena ubah. Nanti raya Fila nak tengok, ada rumah yang masih buat sofa 321. Dia nampak sangat tak ID. Ni kalau hampa nak nampak macam ID, pakai sofa 3-seater, sofa yang color dia neutral. Okay, kita pop upkan dengan wing chair ataupun armchair. Semua masalah-masalah ke atas ni yang Fila sebutkan 10 benda yang Fila takkan buat dekat rumah klien Fila dan Fila takkan buat dekat rumah Fila sendiri. Hampa boleh elakkan dengan cara approach mana-mana ID untuk design and consult. Minta pandangan daripada pakar dulu. Kalau kita sakit pun kita pergi jumpa doktor kan. Sama jugalah ni kalau kata rumah sakit, hampa kena pergi cari ID. Janganlah rumah sakit hampa pergi cari tukang buat tirai. Salah. Kena cari ID dulu baru hampa dapat tahu apa penyakit hampa sebenarnya. Penyakit M ke? So siapa yang nak dapatkan khidmat nasihat pada Fila, design and consult, klik link kat bio. InsyaAllah Fila akan cepat-cepat entertain hampa. Slot yang ada sekarang ni hanya bulan Februari dan Mac sahaja. Januari dah full.
Jadi cepat book slot dengan Fila sebelum slot penuh lagi. Okay? Bye!